Okey, saya nak tunjuk dekat tuan-puan keuntungan emas 100 gram yang saya simpan tak sampai lagi 2 tahun, dalam setahun 10 bulan sahaja. So sekarang ni saya nak tunjuk dekat tuan-puan keuntungan emas 100 gram yang saya dah dapat kalau saya jual lah. Tapi saya tak jual pun, saya nak buat kira-kira dekat anda. Okey, sekarang ni kalau anda tengok 100 gram ni saya simpan pada tahun 2023 dengan harga RM32,869. Okey, tahun 2023 RM 32,869. Okey, ini adalah harga emas pada tahun 2023. Cuba seorang dekat sini pergi tengok aplikasi Public Gold. Sekarang ni berapa harga emas? Sekarang ni berapa harga emas 100 gram? Cuba komen. Oh ni. Berapa tu? 52,979. Anda tengok harga emas saya ni 52,979. Uish. Jadi sekarang ni macam mana kita nak tahu keuntungan kita dengan emas? Okey, saya kena tengok berapa harga buyback 100 gram Public Gold ambil. Tuan-puan nak tahu harga buyback Public Gold ambil, boleh tengok dekat website Public Gold. Kalau tuan-puan tengok dekat sini berapa? Harga buyback 100 gram RM49,271. Kita kena ambil harga buyback. Harga buyback berapa? Harga buyback RM 49,271. Tolak dengan modal saya. Modal saya RM32,869. RM 32,869. 49,271 tolak dengan 32,869. Saya dah untung RM 16,402 ringgit. Berapa peratus ni peningkatan ni bahagi dengan modal? 32,869 harap dengan 100. Peningkatan lebih kurang 49%. Dalam tempoh berapa tuan-puan? Dalam tempoh 1 tahun 10 bulan. Nampak tak? Tuan-puan bayangkan 100 gram yang saya simpan tahun 2023 berharga 32,869. Hari ini belum lagi genap 2 tahun. Baru 1 tahun 10 bulan. Tapi keuntungan yang saya dah dapat dengan simpanan emas 100 gram ni RM16,402 ringgit. Dengan kadar kenaikan keuntungan lebih kurang 49% kenaikan harga dalam tempoh 1 tahun 10 bulan.